Untuk video ini saya akan kongsikan secara ringkas tentang cara mudah untuk kenal pasti trading range dan juga zone SNR. Sebagai seorang trader memang sangat penting untuk kita kenal pasti trading range dan juga zone SNR ni. So agar mudah untuk kita mencari setup entry dan juga exit yang terbaik. Okay. So untuk contoh ni kita tengok chart SCPO. Okay. Kita guna indikator yang menunjukkan candle low dan juga candle high. Okay. Kita dapat lihat di sini candle yang ada tulisan low tu adalah candle yang warna kuning dan juga candle yang ada tulisan high tu adalah candle berwarna biru. Okay. So daripada candle low dan high yang terakhir ni kita boleh kotakkan dan jadikan dia sebagai trading zone. Contohnya ini untuk sesi dagangan pada 4 Oktober 2025. Ini adalah sesi pagi. Kita dah kotakkan aras R, RBS dan juga S. Datang daripada mana R tu? Daripada candle biru kat atas tu, kita kotakkan warna merah. Candle biru yang sebelah kiri ni kita kotakkan warna biru dan juga candle kuning kat bawah tu kita kotakkan warna kuning. Jadi kita dapat nampak dia punya trading range di antara R, S dan juga RBS. Okay, gerakan yang seterusnya kita boleh nampak dia dah reject kotak R tu. Dia masuk kotak RBS dan bocor. So dia terus pergi ke arah support. Sangat jelas untuk kita lihat dia punya pergerakan. So selepas sesi pagi ditutup, kita dah kenal pasti aras R, RBS, SBR dan juga support yang baru. So support yang dah bocor ni kita jadikan dia sebagai support become resistant. Datang dari mana support yang baru? Daripada candle low yang seterusnya di belah kiri. Seterusnya apabila buka sesi petang dia buat pantulan di zone support tadi. Okay, and then dia memantul naik ke zone SBR dan juga RBS. Dan kita dapat lihat ngam-ngam dia sampai dan reject zone RBS tu dan dia buat double top di situ. Kembali dia ke zone SBR dan bocor, seterusnya dia masuk ke zone support dan bocor juga. So sangat jelas untuk kita tengok dia punya di manakah zone-zone support dan resistant. So bila dia bocor arah support yang warna purple tu, kita cari lagi satu support yang seterusnya. So kita nampak di situ candle warna kuning yang dekat belah kiri. Kita tandakan warna kelabu. Memang ngam-ngam dia pantul kat situ. Okay. So begitulah sedikit penerangan tentang bagaimana untuk kenal pasti trading range dan juga zone SNR. Okay. Untuk belajar lebih banyak teknik-teknik dan setup-setup mudah dalam trading SPO, boleh sertai kelas analisis teknikal trading SCPO. Okay. Terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.